Korang terfikir tak, sampah yang korang buang hari-hari tu sebenarnya boleh jadi elektrik? Ini betul-betul berlaku dekat Malaysia. Di bawah program Waste to Energy di Malaysia, tukar sampah jadi tenaga. Ini berlaku dekat Bukit Tagar. Ada satu fasiliti WTE yang hasilkan lebih 339 juta kilowatt sejam setahun. Jumlah itu cukup untuk supply elektrik ribuan rumah di kawasan sekitar. Bukan tu je, landfill pun makin kurang sebab sampah telah dibakar dengan teknologi bersih. Korang bayangkan satu, kita dapat selesaikan masalah sampah. Yang kedua pula, kita dapat tenaga yang boleh diperbaharui. Jadi, kalau korang ingat sampah tu tak ada nilai, sekarang korang kena fikir balik. Setiap plastik, setiap sisa boleh jadi tenaga untuk lampu rumah korang sendiri. So, kalau korang nak tahu lebih lanjut tentang WTE ni, korang komen nak tahu. Cik Pia akan explain lebih lanjut nanti.